I dah pilih betul, cuma dia berubah. Oh, you yang tak pandai pilih. Aku rasa expectations versus reality ni adalah benda yang semua orang kena make peace with. Maknanya kau mungkin kahwin dengan isteri kau mungkin badan kerengga sebelum tu, ataupun isteri kau yang jenis funny kan, yang jenis macam kelakar-kelakar masuk air, bimbo-bimbo, ataupun laki kau sebelum kau kahwin mungkin very handsome guy kan, lepas tu jenis yang sweet, selalu hantar kau balik, belikan makan. Tiba-tiba along the way bila dah kahwin apa semua, you lose all this value kan. So Ya, betul. Benda tu I setuju. Sebab Okay. selalu I baca komen kan, kalau macam orang yang salah kahwin kan. Okay. Lepas tu ada orang komen macam cakap, tak filter betul-betul ke? Takkan tak tahu perangai Ah, semua kan? Tapi sampai korang kena tahu tau. Macam, okay, I dulu pun I ada mindset macam tu lah. Tapi sekarang sebab I sendiri sebagai seorang isteri. Tapi I boleh cakap yang, you sampai orang yang you kahwin, awal-awal kahwin tu dia tak sama dengan orang yang you kahwin sekarang. yeah. You pun sama. Macam you pun cakap pasangan, macam you masa awal kahwin, masa couple, masa awal kahwin dengan 10 tahun kahwin, people grow kan. Betul. Macam orang berbeza. So Betul. you tak boleh nak cakap macam you tak pilih betul-betul. I dah pilih betul, cuma dia berubah. Macam tu. Kadang-kadang kita kena faham ni kadang-kadang I tengok orang dekat track ni dia macam awal sangat judge. Bila cerita macam you yang tak pandai pilih semua. Tapi you kena faham tau, people berubah tau. Betul. Orang ni berubah. Sebentar tadi sebenarnya satu serotan episod daripada podcast aku sendiri. Dah lama aku nak lancarkan, akhirnya aku dapat lancarkan. So kepada korang yang nak tengok full episode of the podcast, korang boleh pergi dekat channel YouTube aku dekat sini, dan korang boleh tengok the full video dekat sini untuk korang dapatkan info berkenaan dengan apa sebenarnya yang dimasukkan dengan lelaki kawam dan apa sebenarnya yang dimasukkan dengan wanita Qanaah dalam episod pertama Bellows Chamber. Okay, jumpa awak dekat sana.